kak. Adik. Ya kak, ya. Adik tak apa satu lagi saya sebab Zahra sekarang ada dekat Macan. Dia tak jadi nanti stop punya. 450 mm, 450 14 unit. Ha? WhatsApp dia. Boleh. Nak makan adik. Boleh kak. Kata dia Baik. Kau nak lupa. Adik tahu tak? Beza susu dan susu. Kak, nak dah pukul 1 tau. Habis adik nak makan pukul apa macam ni? Adik lepas turun adik makan lah. Habis kata yang Bukit Ramai urgent. Sebelum pukul 3 sempat kan? Okay, nanti saya pesan kat dia lah. Kalau tak ada orang kan, saya suruh dia naik pelan-pelan lah. Tapi dia baru lagi, saya takut risiko takut. Dia baru lagi, kalau dia buat seorang-seorang, saya takut kan terpecah ke, tergetak ke ni kan susah pula. Nanti saya suruh dia tanya Taiti punya orang juga lah. Kalau tak ada, saya suruh dia tunggu. Baik kak, terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Cik Zahra, saya dah tanya Kak Leha. Dia cakap Udren tu 12 biji ambil dekat Taiti, 2 biji ambil dekat Macap lah, dekat dalam. Maknanya awak pergi. Barang dia apa benda order, nanti saya suruh pergi Taiti. Ngam. Saya awak tunggu dekat Taiti. Kalau awak dah sampai, awak telefon Kak Leha tu lah. Nanti dia hantarkan orang tolong awak naikkan. Oh, tak ada orang kat Taiti. Taiti takut tadi sebab saya pun masuk tadi, orang dia tengah ikut driver lori lain pergi hantar barang. So tak ada storekeeper, tak ada. So kalau awak sampai, orang Taiti kalau tak ada, awak call lah Leha. Nanti dia tolonglah hantarkan siapa-siapa ke. Tapi abang Gojek tu pun tengah rehat, dia kata. Oh. Betul lah. Macam mana tu? Kita nak rehat dulu ke apa ke? Pun boleh juga kalau nak take rest dulu setengah jam pun tak ada masalah. Sebab lagi pun orang memang kebetulan tengah tak ada. Awak inform je lah office, cakap awak rehat dulu. Cumanya awak dah nanti saya WhatsApp awak nak isi berapa unit, apa barang tu. Kalau awak rasa tak boleh isi, nanti awak inform kat Leha je lah. Baik. Ren terima kasih tau. Assalamualaikum. Baik. Location dia tahu mana? Nanti saya share juga dekat awak. Semua maklumat ni saya akan bagi awak lah. Roger. Baik. Thank you. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum.